Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat lebih dahulu paparan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Amaran ini berkuat kuasa mulai 18 sehingga ke 21 Februari nanti. Baiklah, selain itu, Met Malaysia juga telah pun mengeluarkan ramalan cuaca signifikan yang mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan terdapat penumpuan angin baratan dan timuran di Semenanjung bermula pada hari ini sehingga ke esok hari. Dan keadaan ini berpotensi menyebabkan peningkatan kelembapan yang membawa hujan lebat beserta ribut petir dalam tempoh yang lebih panjang, terutamanya di negeri-negeri pantai barat dan juga selatan Semenanjung. Baiklah, untuk melihat dengan lebih jelas, kita perhatikan pula paparan imej kemeradar yang terkini. Dapat diperhatikan pada ketika ini keadaan cuaca lembap. Dapat diperhatikan di hampir semua negeri di Semenanjung Malaysia dan keadaan cuaca hujan ini dijangkakan masih lagi boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia. Perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir ini berpotensi untuk menyebabkan banjir kilat dan juga merosakkan struktur bangunan yang tidak kukuh. Oleh itu, penduduk setempat dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga peka dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, seterusnya di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian Kuching, bahagian Kapit, Bintulu dan juga Limbang, manakala di negeri Sabah melibatkan pantai barat dan juga bahagian pedalaman. Keadaan cuaca lembap ini juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja yang boleh saya kongsikan dengan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, X dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.